sambungkan dengan pembelajaran kita minggu lepas. Bila baby fetus dah ada dekat dalam uterus ibu, dalam pada masa yang sama perlulah mempunyai nutrien yang mencukupi. Ibu makan apa? Fetus dapat tak? Dapat nutrien. Okey, jadi hari ni kita lihat kepada nutrien-nutrien penting untuk ibu hamil. Ada dua gambar dekat depan ni. Ada dua gambar kan? Satu, ibu hamil nampak ceria, sihat, bersih je kulit dia, comel je kan? Yang sebelah kanan? Sedih, berkedut, letih, lagi? Lemau, penat, betul nampak penat, lagi? Kecewa, gelap. Boleh tak dalam tempoh masa 10 saat you buat pemerhatian pada gambar ni dan bandingkan antara gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. 10 saat dari sekarang. Bincang dengan kawan sebelah. Amalkan 4B yang cikgu dah tekankan sebelum ni. Tengok gambar depan ni. Bandingkan. Suasana. Gambar wanita hamil tu, bukan suasana dia. Sila masuk kakak. Okey, jemput datang. Kakak seorang lagi duduk kat belakang ya. Okey, dah 10 saat dah tamat. Farisha, boleh buatkan nama kawan yang lain tak dekat belakang? Silakan. Ada kerusi Nisa? Ya? Laki perempuan boleh, laki boleh, perempuan pun boleh. Is. Okey, Is. Apakah perbandingan yang you nampak dekat gambar, dua gambar kat depan? Buat dua perbandingan. Tadi dah bincang dengan Ihsan kan? Dia cukup makan. Siapa yang cukup makan tu? Yang sebelah kiri tu. Yang sebelah kanan lagi? Dengan tak ceria. Lagi? Ada lagi tak? Tak tahu. Okey, boleh tak popcorn nama kawan daripada belakang? Amma. Okey, Amma. AJK penguatkuasa. Selain daripada nampak ceria, nampak bersih kulit dia, apa lagi perbandingan yang you nampak antara dua gambar ni? Sebelah kiri orang berkemampuan, sebelah kanan sebelah kanan orang susah. Kita lihat pada kekayaan dia pula, bukan? Kita lihat pada wanita hamil tadi dalam keadaan lesu ke ataupun dalam keadaan letih. Ya, sebelah kiri tadi kita nampak dia dalam keadaan ceria, sihat, ya, bertenaga. Itu yang kita nak lihat. Penat, lesu, itu yang kita dapat lihat perbandingan di antara dua gambar ini. Okey, baik. Sebelum ni cikgu dah bagi nota minggu lepas, dah baca dah. Dalam grup kelas pun cikgu dah forward komik. Dah baca dah? Yang bagi respon Afiq. Afiq kata saya akan cuba baca. Betul? Afiq dah baca dah? Okey, good job. Alright. Berdasarkan penerangan gambar ibu hamil kiri dengan kanan tadi kan, kita buat aktiviti sikit, boleh tak? Okey, secara berkumpulan selama 10 minit. Setiap murid perlulah melantik seorang ketua. Jadi kita ada 5 kumpulan kat sini. Cikgu labelkan kumpulan A, B, C, D dan E dekat belakang. Amma, AJK penguatkuasa kumpulan E. Jadi dalam kumpulan, you kena lantik seorang ketua, pemberi maklumat dan penjaga masa. Ingat lagi tak elemen 4B? Ingat lagi tak? Ingat yang pertama B? Brain. Lagi? Books. Buddies. Boss. Jadi penjaga, pemberi maklumat, kenalah bertindak sebagai buddies dia. Nanti you lantik ketua dalam kumpulan, lantik pemberi maklumat dan penjaga masa. Imbas semula dan bincang salinan nota yang cikgu dah bagi dalam grup WhatsApp dan juga secara hard copy minggu lepas hari Khamis. Dah tampak lah? Okey. Susun dan lekatkan ceraian organ pada badan bayi. Dekat depan ni ada kotak. Nanti you datang ke depan, ketua akan datang ambil kotak. Ambil lembaran dan juga gulungan kertas ini. Kemudian pilih dan lekatkan nutrien penting pada organ yang betul untuk perkembangan fetus yang sihat. Jadi ada dua arahan dekat sini. Yang pertama, dalam kotak tu ada ceraian organ. Dan juga dekat dalam lembaran bergulung ni ada gambar fetus bayi. Ataupun fetus lah ya. So you kena lekatkan ceraian organ tadi pada fetus tersebut. Lepas tu you kena pilih
makanan ataupun nutrisi yang ada dekat dalam kotak tadi. Mana yang sesuai untuk organ tersebut? You lekatkan pada sebelah organ. Kalau tak ada, tak cukup, tak jumpa nutrisi tu, nak kena buat apa? You lukis dekat sebelah kanan. Lukis boleh, tulis boleh, terpulang pada kreativiti masing-masing. Baik, ketua kumpulan. 5 saat daripada sekarang, ambil bergerak bahan kat depan. Sekarang. 5 saat je cikgu bagi. Okey, Afiq ambil satu kotak. Ambil lembaran ni satu. Satu je. Yang ni satu dan juga learning ni tak payah. Kotak biru tu premium. Dalam dia semua sama je. Waalaikumsalam. Kenapa lambat? Tak apa. Jemput, duduk. Mana-mana, duduk depan boleh Zamir. Okey. Ambil. Satu kumpulan satu. Cepat, lekas. 5 saat je cikgu kata 1. 2. 3. Mesti dah bergerak dan duduk dalam kumpulan. 4. Oops. 5. Jangan gerakkan benda tu sebab dia berasing antara kiri dengan kanan ya. Tak apa, pelan-pelan. Sama semua. Ambil satu-satu. Oh, melekat. Patutlah lambat. Okey, tak apa. Ni siapa punya? Baik, tadi ada 2 perkara yang cikgu bagi tahu. Sekarang you buka kotak tu dan juga buka lembaran gulungan tadi. Cepat lekas, kita ada 10 minit untuk buat aktiviti yang ini. Dalam kotak tu ada sebelah kanan ada mainan dan juga, bukan mainan lah, ada nutrisi berbentuk mainan dan juga organ, ceraian organ. Buka. Ni buka dulu. Tadi siapa pemberi maklumat? Siapa lantik pemberi maklumat? Zamir. Zamir baru masuk. Dah lantik jadi pemberi maklumat. Penjaga masa siapa? Yang ada pegang jam. Zamir lah. Okey. Dalam tempoh masa 10 saat mesti selesai dan bincangkan dalam kumpulan apakah fungsi nutrien yang you pilih untuk organ tersebut. Lekat kat mana? Lekat pada ceraian organ ataupun ceraian fetus tersebut. Ya. 10 saat dari sekarang. Lekas. Sorry, 10 minit. Terkejut. Nat boleh datang ke sini, Nat. Yang ini nanti dulu. Ini letak ke tepi dulu. Ada pelekat dekat belakang. You boleh lekatkan. Yang itu processing. Tampal dekat mana bahagian organ yang perlukan nutrisi tadi. Organ tu perlukan nutrisi apa? You pilih nutrisi yang paling penting. Kalau nutrisi tu tak cukup, you kena lukis ataupun tulis nutrisi tersebut. Pilih mana nutrisi yang paling penting. Kalau tak ada, cikgu kata tadi, lukis ataupun tulis contoh-contoh nutrisi tersebut. Yang lain tolak ke depan. Keluarkan bahagian organ dan juga nutrisi yang penting. Bincang dengan kawan tu. Tengok Badis. Badis kena tolong ya kawan-kawan. Mesti letak kat situ otak dia kan. Okey, lekatkan. Ada dia punya pelekat tu, lekatkan dia. Ada pelekat dekat belakang, you lekatkan dekat bahagian pelekat tersebut. Boleh rujuk. Boleh rujuk buku kan cikgu. Nervous dia mah. Ya. Tanpa dekat bahagian mana? No, dekat dia punya, ya, pada bahagian badan bayi tu. Badan baby tu. Rujuk balik pada buku teks yang kita nak belajar sebelum ni. Mana bahagian? Ini ginjal. Betul, ginjal. Bagus. Itu otak. Apa tu? Usus. Kat mana? Letak bahagian perut dia. Okey, betul. Yang lagi, yang sebahagian yang lain boleh cari mana nutrisi yang penting ataupun you boleh lukiskan kalau tak cukup nutrisi tu. Perut nak letak kat mana? Perut dah juga. Itu apa? Hati. Hati dekat mana tu apa? Jantung.
Apa pula? Tak muat tak apa. You letak mana yang penting sahaja. Mana organ yang penting tu you letak dekat situ. You lekatkan. Ya, lekatkan terus. Yang lain, Halik boleh cari nutrisi? Lekas? Letakkan nutrisi, lekatkan pada bahagian. Buka dia punya pelekat tu, letakkan. Ya. Kakak, bincangkan. Macam kakak ni seorang je buat ni. Yang lain boleh terus cari nutrisi yang penting. Mana nutrisi yang penting? Saya kata kalau nutrisi tu tak lengkap, tak cukup, tak ada yang you jumpa, you lukis kat bahagian tepi ataupun you tulis je apa-apa bahagian, apa-apa saja nutrisi yang ada dekat sini. Kalau tak cukup, tak ada bendanya, you tulis ataupun lukis dekat sini. Itu apa? Itu macam labu rasanya. Labu. Baik, masa tinggal 6 minit lagi, lekas. Pastikan nutrisi tu dah dilekatkan pada kepentingan organ yang diperlukan. Telur, sumber nutrisi dalam nota tu. Tomato bukan buah. Mana protein, tengok mana cari. Penting untuk pemberikan itu lobak. Sebab mata sini. Tak ada, tak payah tapal, ambil yang lain. Rasa-rasa ada tak? Perlu tak benda ni dekat dalam badan baby? Kenapa? Dia tak makan. Ini adalah makanan yang tak wasiat ataupun tidak tidak seimbang nak. Itu mana nak letak? Itu untuk apa? Labu betul? Untuk vitamin C. Labu vitamin C. Mana letak vitamin C untuk kulit? Untuk kesihatan kulit. Dia letak kulit, letak je kulit mana-mana. Lekas kakak, lekas. Masa 4 minit lagi, lekas. Itu gambar apa kakak? Yang selalu cikgu sebut dalam kelas, ginjal. Mana ginjal dia? Dekat situ. Letak je mana-mana yang nampak. Bukan letak mana-mana, maksudnya susunan dia boleh letak kat sini boleh. Tak cukup ruang kan? Okay, yang itu? Itu apa? Perut. Tengok balik dalam buku teks yang kita dah baca ni. Tak muat. Kalau tak muat, letak je bahagian dekat tepi usus pun boleh juga. Bukan tepi usus, dia dekat bawah paru kan. Dekat situ. Bolehlah, janji you nampak dekat mana kedudukan dia. Sekarang yang lain, Hanisah. Mana nutrisi yang penting? Cari nutrisi, lekatkan sekarang. Nanti kawan yang lain boleh lekatkan organ, you lekatkan nutrisi. Kalau tak cukup, nutrisi tu, you tuliskan apakah contoh nutrisi tadi. Yang ni cikgu nampak macam belum lagi lekatkan nutrisi. Lekas, belum lagi, lekat. Tadi kan cikgu suruh cari, lekas. Cepat, masa berlalu dengan panas. Itu apa labu? Atas labu ni lagu. Good job Is. Salah, good job Megat. Lagi? Ayam tak ada. Ayam tak ada, you tulis ayam dekat mana keperluan ayam. Sama tu protein. No. Daging ayam. Tampal je mana bahagian yang diperlukan, ya. Dia tunjuk kat mana? Dia tunjuk dekat bahagian keperluan. Itu dia tunjuk random je tu. You letak je dekat mana yang paling penting. Kulit. Buah-buahan dekat mana? Buah-buahan dengan sayuran? Di mana? Apa pentingnya buah-buahan dan sayuran? Untuk melancarkan sembelit. Kat mana sembelit selalu? Kat mana orang selalu sembelit tu? Kat bahagian mana? Usus. Letak kat bahagian. Lekatkan. Itu lah tadi. Itulah yang pegang tu.
Okey, 2 minit lagi lekas. Apa dia? Itu nanti untuk aktiviti sekejap lagi. Satu lagi. Itu cikgu suruh tunjuk. Suruh lengkapkan dulu yang penting ni. Itu watermelon tu dekat mana? Watermelon tu sumber apa? Buah-buahan kan? Rujuk pada mana nota buah-buahan? Ya. Nanti dulu. Ini belum. Kita buat aktiviti satu dulu. Sabar. Cikgu tak sebut pasal plasticine tadi? Lekas. Tak apa, saya tekan dulu. Dah selesai ke? Okey, cikgu nampak kumpulan B dah selesai. Good job. Kumpulan A. Belum lagi. Masih lagi mentatih-tatih. Tak apa. You pelan-pelan dulu tengok. Telur bahagian apa? Telur protein. Kalau protein dekat mana yang diperlukan? Protein untuk perkembangan apa? Pertumbuhan sel-sel. Kalau sel-sel? Sel-sel. Letak je. Tak mana pun yang penting. Letak je. Semua sel ada kan? Otak ada sel. Usus ada sel. Letak je ya. Lagi? Kalsium. Mana? Itu bukan kalsium. Itu buah-buahan. Buah-buahan dekat dalam kategori vitamin C. Betul ke vitamin C? 42 Okey, masa tinggal 30 saat. Lekas, ya. Dia bagi tricks. Ada gambar hamburger ataupun burger dekat situ. You rasa sesuai tak untuk perkembangan bayi? Kenapa? Sebab ini adalah makanan yang tidak dan tidak betul lah Tika. Okey. Kumpulan E, kumpulan B dah rehat dah selesai. Kumpulan C selesai, tahniah. Okey, kumpulan D pun dah selesai, tahniah. Good job. Okey, selesai. Baik, duduk semua. Okay, good job everyone. Dah selesai. Okey, tadi semua orang dah selesaikan ceraian organ dan juga nutrisi yang diperlukan untuk setiap organ tersebut. Betul tak? Ada tak kekeliruan dekat semasa buat aktiviti tadi? Ada. Keliru kenapa Farisha? Confused. Tak tahu nak letak kat mana. Kalau kumpulan Afiq? Tak padu. Okey, baik. Cikgu nak, tadi you dah bincangkan apakah fungsi setiap nutrien tu kan? Dah bincangkan dengan kawan-kawan, dengan buddies kiri kanan. Sekarang, jom kita lihat. Jom. Wakil kumpulan. Ada tak yang volunteer nak explain dekat depan? AJK penguasa ke? Is ke? Zamir? Mariam? Mana kumpulan yang boleh? Khalid. Okey, silakan Khalid. Temukan untuk Khalid. Okey, Afiq tolong pegang Afiq. Letak ke depan. Tunjukkan. Tak apa. Tunjukkan. Boleh tak? Saya ingat kan? Tak ada masalah kan? Dia tak jatuh. Dia tak jatuh. Tak apa, yang ni dia tak buka pun. Apa? Cut terus. Okey, silakan. Depan sikit bagi nampak kamera masuk. Kita buat live ni. Depan lagi. Lagi depan. Okey, silakan Khalid. Apa yang you dapat? Apakah kepentingan ataupun kenapa pilih nutrisi tu untuk organ ataupun untuk fetus bayi tadi? Mana you rasa penting sangat? Ataupun you terangkan dululah apakah nutrisi yang you dah pilih tadi, apa fungsi dia? Ambil 2 daripada banyak-banyak tadi, 2 je cukup. Itu apa? Ni acid folik. Acid folik. Apa contoh acid folik? Brokoli. Apa kepentingan acid folik? Dia mengembangkan sistem, dia bantu mengembangkan sistem saraf. Membantu untuk membentuk sistem saraf. Sistem saraf kita ni bersambung dengan bahagian apa cikgu dah bagi tahu sebelum ni? Saraf tunjang dan bahagian saraf periferi. Dengan bahagian otak. Bagus. Okey, yang kedua. Protein. Mana protein? Contohnya? Telur. Apa fungsi protein? Nutrisi protein tadi?
pertumbuhan sel-sel baru. Pertumbuhan sel-sel baru. Sel-sel baru, semua bahagian perlukan pertumbuhan sel baru. Betul tak? Organ yang ada pada fetus tadi, semuanya perlukan sel baru. Jadi, protein seperti telur, lagi selain daripada telur, ayam, lagi daging. Itu diperlukan untuk perkembangan ataupun pertumbuhan sel-sel baru. Tepukan untuk kumpulan Afiq. Okey, duduk balik. Tadi cikgu dah rang semua table. Kenapa cikgu tak nampak ada letak gambar ataupun sandwich ke, burger ke, fries? Tak sihat, betul? Makanan tidak sehat, makan tidak seimbang. Tak boleh. Makanan segera. Tak elok untuk baby atau fetus. Fast food, berminyak. Lagi? Banyak kalori. Betul? Adakah dia baik untuk perkembangan fetus? Tak. Dan dia akan membantutkan perkembangan fetus. Alhamdulillah. Okey, alright. Terima kasih kumpulan Khalik. Okey. Baik, jom kita lihat apakah kepentingan nutrien sebagaimana yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi benda plasenta ataupun tali pusat tadi, tali pusat yang kita dah belajar minggu lepas, diperlukan untuk menghantar ataupun memberi nutrien kepada fetus. Apa maksud nutrien? Nutrien adalah zat-zat besi, zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan fetus dalam ibu hamil. Jadi nutrien ni ada banyak jenis ataupun nutrisi ni ada banyak jenis, ya. Antaranya adalah karbohidrat, lemak, serat, protein, kalsium, ferrum, buah-buahan, asid folik dan vitamin C. Okey, jadi setiap nutrisi tadi merupakan unsur-unsur. Dalam tu setiap zat-zat tadi ada unsur-unsur. Nanti you akan belajar lebih lanjut dalam tajuk nutrisi tingkatan 2, sains tingkatan 2, tajuk nutrisi, ya. Baik, jom kita lihat satu persatu karbohidrat, lemak dan serat. Apa fungsi karbohidrat, lemak dan serat? Membekalkan tenaga. Karbo dia sama macam mitokondria. Kita belajar dalam sel haiwan kan, mitokondria memberi tenaga, betul tak? Jadi sama juga macam karbo. Karbo ni ada tenaga dekat dalam makanan. Apakah kepentingan kepada bahagian mana yang diperlukan karbohidrat ni? Otak. Untuk perkembangan otak fetus. Makanan yang seimbang daripada segi karbohidrat, lemak dan serat. Jangan ambil banyak sangat lemak tu. Ambil sikit tapi mencukupi. Apa contoh-contoh karbohidrat? Nasi, roti, keju, bijirin, mentega, gandum. Okey, itu contoh-contoh karbohidrat. Okey, kita lihat yang kedua, protein. Protein untuk perkembangan sel-sel baru dalam fetus. Sel-sel baru. Ingat lagi tak? Sel-sel membahagi menjadi tisu, epithelium. Tisu membagi menjadi good job, organ saling berkaitan, dia bantu antara sama lain menjadi sistem. Bagus, sistem tadi membantu antara satu sistem yang lain menjadi bagus, Afiq, organisma. Jadi sel-sel ini sangat penting dalam pertumbuhan perkembangan bayi. Apa contoh protein? Telur, ayam, daging, hati lembu, daging lembu. Okey. Jadi itulah untuk perkembangan sel-sel baru. Otak, contoh otak tadi adalah tisu, ya, tisu epithelium. Good job. Alright, yang ketiga, kalsium dan fosforus. Kalsium dan fosforus untuk perkembangan tulang. Ada ibu yang mengandung, dia tak boleh minum susu. Lactose intolerance kan? Kenapa ada ibu mengandung ataupun ibu hamil tak boleh minum susu? Allergic. Jadi apakah makanan yang kita boleh gantikan dengan susu tadi? Keju. Lagi? Yogurt boleh tak yogurt? Boleh lah. Lagi? Tauhu boleh tak tahu? Pernah makan tauhu? Orang Cina suka makan tauhu. Tauhu segi empat, ikan bilis. Tak boleh lah makan susu lah. Tak boleh lah ibu mengandung minum susu. Kalau minum susu dia akan muntah balik. Jadi dia kena gantikan dengan makanan yang lain.
Baik, itu untuk perkembangan tulang dan gigi fetus. Yang keempat, verum. Verum adalah untuk membentuk hemoglobin dalam sel darah merah. Kita dah belajar struktur sel manusia, sel darah merah. Sel darah merah tadi, dia bentuknya cakra dwi cekung. Bagus. Dalam cakra dwi cekung ada hemoglobin. Hemoglobin inilah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dan hantar kepada fetus tadi. Fetus pun perlukan oksigen, betul tak? Okey. Jadi verum, contoh verum. Apa contoh verum? Ya? Daging merah. Okey, verum ataupun dikenali sebagai zat besi. Dalam buku teks tu ada namanya zat besi. Okey, sayur. Sayur. Okey, baik. Seterusnya yang kelima, buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini penting sekali, buah-buahan dan sayur-sayuran. Ingat lagi tak video yang cikgu tunjuk bila baby fetus mengembang ataupun berkembang dalam uterus, dia naik ke atas. Betul, Is. Dia naik ke atas, dia tolak ke atas. Siapa yang ditolak? Organ mana yang ditolak? Usus. Jadi ususnya semakin kecil dan sempit. Bila kecil dan sempit, apa jadi kepada baby? Sembelit. Sebab itulah kena makan sayur-sayuran yang sangat banyak. Rasa nak muntah. Sebab dia banyak serat untuk melancarkan peredaran penyatinjaan. Penyatinjaan dia keluarkan sisa makanan. Okey, bagus. Yang keenam, asid folik. Asid folik ni paling penting. Apa contoh asid folik? Brokoli, bayam. Ini makanan-makanan yang budak-budak kecil dia tak suka makan, kan? Sedangkan asid folik ni lah asid yang bahan nutrisi yang paling penting untuk perkembangan sistem saraf. Sistem saraf baby lah, fetus, dia perlukan. Kalau tak cukup, ibu tu kena tambah lagi dengan suplemen asid folik. Okey, boleh? Boleh semua? Dan yang terakhir sekali adalah vitamin C. Vitamin C, baby bila lahir, dia nampak kulit dia putih, cantik, bersih, bersinar-sinar. Kenapa bersinar-sinar? Gebu. Kenapa bersinar-sinar dan gebu? Sebab ibu hamil masa dia mengandung, dia makan banyak vitamin C, buah-buahan. Contoh buah-buahan vitamin C, orange. Lagi? Bukan. Anggur. Apple. Lemon. Tomato, strawberry. Jadi jenis-jenis makanan yang berasidik untuk kelembapan ataupun untuk pertumbuhan kulit yang cantik. Boleh semua? Ada soalan? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, sabar, belum lagi. Nampak Atika dah? Dah ready dah. Okey. Ibu yang mengandung atau ibu yang hamil ni, dia perlukan makanan yang lagi banyak daripada individu biasa. Betul tak? Kenapa ya? Baby tu nak protein. Bahkan untuk baby sekali. Dia dibahagikan kepada dua. Sebab baby perlukan banyak nutrien. Betul? Kenapa dia perlukan banyak nutrien? Untuk perkembangan mental, otak, lagi pertumbuhan organ, betul, pembentukan otot, tulang dan sebagainya. Bagus. Okey. Dan kalau sekiranya lah ada ibu mengandung tu dia letih, lesu, dia jumpa makanan tak seimbang je kat tepi jalan. Sekarang kan ibu yang hamil kan, ibu-ibu ataupun wanita-wanita berkerjaya, dia grab and go je dapat makanan, dia makan aja. Faham ke? Yang jual-jual tepi jalan tu contohnya lah ya, grab and go. Dia jual, dia beli makanan yang tak seimbang tadi. Kalau dia makan juga, apakah kesan kepada perkembangan fetus bayi? Wah, pembentukan bayi, perkembangan bayi terbantul, betul. Lagi? Tak sihat.
Demam. Siapa yang demam? Kita fokus kepada fetus. Fetus. Letih. Ibu mengandung tu letih. Kalau kepada fetus pula macam mana? Perkembangan terganggu. Perkembangan apa yang terganggu? Perkembangan fetus terganggu. Tulang dia tak kuat. Okey, betul? Wow. Lagi? Perkembangan otak dia macam mana? Jadi perkembangan otak dia jadi lambat sebab nutrisi tadi tak cukup untuk fetus tadi. Okey, boleh semua? Boleh tak kakak? Boleh kita teruskan? Okey, jom kita teruskan. Baik, seterusnya selama 10 minit. 10 minit ni 8 minit je you kena bergerak ya. Melantik seorang ketua sama juga macam tadi, baca kajian kes yang diberikan. Lihat pada lembaran yang kedua. Kajian kes. Setiap murid dapat kajian kes. Mana? Tadi saya dah bagi dah. Tu depan tu. Kajian kes. Okey. Senaraikan kena pasti masalah utama kes tersebut dan senaraikan nutrisi yang diperlukan kepada fetus dan ibu tersebut. Ya. Tadi ada cikgu dah bagi dah. Ada. Tu. Ambil satu. Okey, setiap kumpulan perlu cipta bento box untuk mengatasi masalah isu tadi tu. Baca isu tu dulu. Contoh ya, kat depan. Tengok kat depan ni. Okey, contoh Puan E jarang minum susu dan tak ambil produk tenusuk. Nutrien, apa yang diperlukan? Kalsium. Sebab susu untuk perkembangan dan pembentukan tulang. Kalau tak cukup nutrien susu tadi, apa jadi? Tulang bayi lemah ataupun rapuh. Jadi cadangan susu, yogurt dan keju. Jadi you baca apakah kajian kes ataupun isu yang ditulis kat bahagian atas tu. Sabar, belum lagi. Baca dulu sama-sama. Dah baca, you senaraikan apakah nutrisi yang penting. Kemudian dalam kotak tu ada plastisin dan juga bento box petak. Dalam tengah masa 10 minit, cikgu nak you cipta satu bento box food bento box daripada plastisin ni. Contoh kat depan. Tengok kat depan contoh. Contoh macam ni. Tapi daripada plastisin lah. Okey, jelas semua? Okey, kemudian selepas 10 minit, cikgu nak you bergerak dekat kumpulan lain dan isi, cikgu akan bagi soalan satu ni lah ya. Learning passport. You kena bergerak, you catatkan apa yang ada pada kajian kes yang kawan you dah tulis. Sampai cukup 7 kolom dekat situ. Jelas semua? Boleh tak? Okey, yang pertama tadi apa ni? Baca kajian kes. Lepas tu senaraikan nutrisi ataupun nutrien. Kemudian cipta bento box. Berapa minit? 10. Okey, 10 minit. 10. Okey, 10 minit dari sekarang. Ya, dalam tu. Kecil je. Kalau besar-besar nanti kadang tak siap. Nanti terliur. Kalau terliur kena makan kat kantin cepat-cepat. Lekas. Contohnya, cikgu bagi contoh gambar kat depan boleh tu rujuk pada gambar dekat depan. Alhamdulillah. Pergi. Okey, ni contoh dia 10 minit. Cikgu ni dah daripada jam cikgu lah. Dekat 10 minit. Kejap je. Ini comel sikit ni. You bolehlah buat contoh-contoh yang menarik. Yang tengok yang ayam mana? Sama je tu. Dah. 10 minit ya. Jangan lama sangat. Itu sekejap lagi, last sekali. Tak potong buku. Tak potong kuku. Tolak je ni, picit je, picit. Tak apa. Nanti basuh aku.
Banana. Zamir dah bergerak dah tu. Zamir dah mula dah. Okey. Ni tolak ke depan. Gambar fetus tadi tolak ke depan. Cikgu tengok tu. Cikgu terperhati je tahu. Okey, lekas-lekas. Okey, tengok. Buatlah nasi. Tapi pastikan dia mengatasi masalah ibu mengandung, kes ibu tadi katalah kalau dia kurang kalsium, you kena buat banyak contoh-contoh nutrisi yang ada kalsium. Tu dalam buku teks tadi. Mana tu dalam buku teks tadi? Ya. Apa dia? Refleksi. Itu nanti dulu. Nanti. Yang bahagian refleksi sendiri itu nanti dulu ya. Sabar. Ferum? Zat besi apa? Zat besi apa? Ya, ferum. Buat ikan. Mana you punya kajian kes? Dia kata kekurangan oksigen. Okey, dia kekurangan zat besi. Kalau kekurangan zat besi, tambah ferum. Apa contoh ferum? Makan. Daging. Tengok sini. Daging betul lah. Daging merah. Daging merah. Daging? Hati. Lukis bentukkan gambar hati. Sayur. Kita penting lebihkan pada apa yang dia kurang, zat besi. Kita buat Sayur tu sikit aja. Zat besi dia tu banyak. Sebab kita nak atasi masalah kekurangan zat besi dia. daging merah. Daging merah. Macam tu ke bentuk zat daging merah? Boleh. Akhir buat apa Hir? Hir buat nasi. Okey. Ya. Minta kawan lain. Kalau tak cukup warna, minta kawan lain. Boleh minta kawan sebelah. Boleh pergi depan boleh. Sebab sini lah dekat sikit. Apa Hir jauh benar? Nak warna kuning, boleh ambil kat kawan depan. Warna hijau, trust the process. Lekas. Okey, 5 minit. Ada jam tangan cikgu. Itu nak tunjuk gambar je. Nanti kawan you confused. Nak buat macam mana? Macam nak buat oren? Itu betul oren tu? Alamak. Buat kecil sikit. Apa isu dia? Bengkak kaki. Kemudian? Dengan darah tinggi. Dengan darah tinggi. Jadi apa nutrien yang diperlukan? Protein. Vitamin C, kalsium. Banyak betul ya. Buatlah. Pastikan muatlah bento box tu. Oren, okey. Comelnya oren dia. Bubuhlah dia punya daun sikit baru nampak oren. Mana ada? Minta kawan depan. Ambil ni cikgu, ni. Itu apa? Mi. Karbohidrat. Karbo, okey. Pastikan nutrisi yang diperlukan tu lebih banyak berbanding nutrisi yang lain lah. Tadi you cakap apa tadi? Apa nutrisi yang penting tadi? Nutrien yang penting? Kalsium. Jadi you kena letak banyak kalsium dekat dalam bento box tu. Buat yang comel-comel sikit macam ni pun boleh. Okey. Nice. Cantik. Ya. Ini tadi isu dia apa? Apa kekurangan? Apakah nutrien dia kurang tadi? Tulang bayi lemak. Tulang bayi lemak. Kalau tulang bayi lemak, apa nutrisi yang penting untuk meningkatkan perkembangan tulang dia tadi? Tulang-tulang kalsium. Apa contoh kalsium? Kalsium susu. Selain daripada susu, keju. Buatlah betul. Keju tu kamu apa tu? Telur protein kan? Tak apa, boleh juga. Ini putih. Tapi banyak telur kuningnya tu ya. Ini yogurt. Yogurt. Yogurt pun boleh. Baik, 5 minit dah berlalu. 5 minit lagi. Lekas. Kuning.
Ikan goreng kunyit. Ha, segera kunyit. Jangan kau merah ni lah. Ikan masak kunyit. Kau mana kunyit aku pada daging. Okey. Boleh. Mana-mana. Sekarang macam Ni sampah ni masuk dalam kotak ni balik. Sampah masuk dalam kotak. cikgu tu nama daging. Nampak daging? Daging ni nak buat daging. Aha. Macam mana nak buat daging? Macam mana buat daging? Daging betul je peta kan? Buatlah peta. Lekan. Tak apa. Yang penting, okey, yang lain, sementara tu hair ke, tolong tulis kat sini apa nutrisi yang diperlukan, tulis. Lepas tu cadangan nutrien, apa contoh cadangan nutrien, apa yang diperlukan, cadangan dia apa. Selain kalau contoh kat sini tadi, dia kekurangan zat besi ataupun ferrum kan. Tu kat sini, nutrisi yang diperlukan, zat besi / ferrum. Selain daripada zat besi dengan ferrum, apa lagi contoh makanan lain yang diperlukan untuk isu kes ibu mengandung ni tadi? Boleh tambah karbohidrat, lagi buah-buahan, lagi protein. Tulis kat sini. Okay, fungsi nutrien yang dipilih. You pilih tadi, contohnya zat besi kan? Zat besi contoh dia daging. Betul? Selain daripada daging, hati. Betul tak? Apa fungsi dia? Apa fungsi hati dengan daging tadi? Tulis kat situ. Untuk perkembangan fetus. Baca betul-betul. Untuk pertambahan hemoglobin. Okey, bagus. Yang refleksikan diri tu tinggalkan dulu. Mana kertas kajian kes tu? Selesaikan cepat. Anissa boleh selesaikan. Yang lain boleh buat bento box. Anissa tolong selesaikan yang bahagian kotak kosong tu. Contoh, fungsi yang diperlukan. Apa fungsi yang diperlukan untuk isu kajian tadi? Kemudian cadangan nutrien. Apa dia? Sekejap. Nutrisi, cadangan nutrien. Selain daripada nutrisi yang you tulis tadi yang diperlukan tu, apa lagi cadangan tambahan nutrisi ataupun nutrien yang lain? Okey, contohnya karbohidrat, protein, buah-buahan. Kemudian yang bawah tu fungsi nutrien yang dipilih. Apa fungsi nutrien yang you pilih tadi? Isu dia apa? Jagung. Isu dia apa? Kakak, dekat dalam tu apa? Isu dia apa? Tidak mengambil suplemen kan? Asid folik lah, betul tak? Dia kekurangan zat besi. Itu kat tu, zat besi. Nutrien yang diperlukan zat besi. Cadangan nutrien selain daripada zat besi, karbohidrat, protein, tambah kat situ. Fungsi nutrisi, fungsi zat besi tadi untuk perkembangan saraf tunjang fetus. Tulis. Wih, dah nak siap dah. Okey. Cikgu nampak macam dah nak siap. Cuma you kena selesaikan lembaran ni tadi. Yang pertama, ini kena tulis. Apakah nutrien yang diperlukan? Isu dia apa? Beliau gemar makan makanan segera dan masin. Kemudian dia dapat penyakit tekanan darah. Jadi apakah nutrien yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang dia suka makan ni segera ni? Contohnya dia kena tambah banyak makanan buah-bahan. Jadi buah-bahan adalah dalam kategori apa dia? Tu kat sini. Vitamin C. Lagi cadangan lain selain daripada vitamin C, apa lagi yang you nak tambah? Kalsium. Tu dia kat sini. Kalsium, protein. Kemudian fungsi. Apa fungsi yang you pilih tadi? Apa fungsi vitamin C? Untuk menyihatkan kulit fetus. Tulis. Yang lain dalam masa yang sama tolong bantu Megat. 2 minit lagi. 1 minit lagi dekat. Yang refleksikan diri tu you tolong jangan tulis dulu ya. Tu kenapa? Kosongkan tu. Nutrien yang diperlukan untuk masalah dia ni, kekurangan protein. Jadi dia perlukan protein. Tu protein. Okey. Selain daripada protein, cadangan nutrisi. Tiga petak. Itu fungsi protein apa? Fungsi protein. Menguatkan sel-sel otot. Pertumbuhan sel-sel baru. Tulis pertumbuhan sel-sel baru. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, dah selesai. Pastikan 2 benda tadi tu selesai. Yang pertama, bento box. Yang kedua, lembaran tadi. Dah selesai dah? Okey, boleh duduk tempat masing-masing.
Pastikan lebihan plastisin tadi masukkan dalam kotak. Bahan-bahan yang lain masukkan dalam kotak. Kakak, abang, dengar tak? Oh, tengah sibuk masing-masing ya. Okey, simpan balik plastisin tadi dalam kotak. Letakkan bento box tu dekat depan dan lembaran tadi. Semua masih berdiri lagi nampaknya. Kita nak kemas, kemas dulu. Ini apa? Okey, dah. Kumpulan 3 masih lagi berdiri. Simpan balik plastisin lebihan plastisin tadi, simpan balik. Okey, baik. Tadi kita dah berhenti sampai kumpulan Khalid. Khalid boleh popcorn mana-mana 4 kumpulan yang ada ni. Silakan. Mana? Mana? Khalid ada confused dah. Mana kumpulan E hujung sekali? Okey, silakan kumpulan E. Ke depan. Tepukan untuk kumpulan E. Bawa sekali bento box dan juga you punya lembaran tadi. Mas ni. Bento box dan lembaran tadi. Oh, sebelum cikgu terlupa. Learning passport tu. Cikgu nak you kena bangun dulu. Bangun. Learning passport yang ni. Semua orang kena bergerak. Pergi dekat kumpulan masing-masing. Ambil seorang satu. Lupa kat cikgu dah. Apa benda tu? Sebelum kita showcase tu. Comel. Comel. Lah, comel ya. Apa benda tu? Pisang pun ada. Okey kakak. Boleh bergerak ke mana-mana kumpulan. You boleh catatkan. Nanti dulu. Buat ni dulu. Selesaikan dulu. Bagi kawan-kawan. Baik, 5. Kenapa pula? Letak. Refleksi nanti dulu. Nanti dulu. Okey, bila you bergerak pergi dekat kumpulan, bangun. Semua orang bangun. Pergi selengkapkan learning passport. Lagi satu dekat belakang. Ambil dekat megat. Lengkapkan learning passport. Kemudian tinggalkan bintang untuk lembaran tadi. Tinggalkan bintang. Berapa banyak bintang you nak bagi? Kalau cantik bento box itu, lekatkanlah. Letaklah 5 bintang ke 10 bintang ke dekat lembaran dia. Mana bento box? No, itu dekat lembaran dia tu. Ya. Lebih bagi cikgu. Okey kakak, ini bento box untuk kumpulan 1. Mai sini ke depan, sini. Sini. Comel. Okey, letakkan berapa bintang untuk kawan you tadi? 2 minit sahaja ya. Yang ini kumpulan ni mana? Oh, sini. Jangan lama sangat. Cepat sikit. Itu dia punya kat depan. Bintang, letak bintang. Berapa banyak bintang you nak bagi? Letakkan dekat dia punya lembaran. Dekat lembaran dia tu. Ya. Tu tak ada siapa ke nak pergi dekat tempat megat ni Megat. Mana yang boleh? Jauh pula letaknya sini. Cikgu suruh tak kat sini kan? Letakkan bintang. Cantik ke tidak dia punya bento box? Ya. Karbohidrat. Kenapa you kata karbohidrat? Oh, dia tulis karbohidrat. Kumpulan ni. Salah ni. Itu salah. Nutrien tu tak apalah. Dia cadangan tambahan. Dia kekurangan asid folik. Maksudnya dia perlukan zat besi. Mana kumpulan ni? Dia bagi fakta salah ni. Ya. Cikgu pinjam pen ni ya. Tak payah. Letak bintang je. Terima kasih Atika. Tolong betulkan. Dia kurang tepat salah fakta ni. So dia kekurangan zat besi. Mana? Betul? Bintang letak je kat mana-mana kat sini. Letak 1 ke? 1. Janganlah 1 kesian ni. Letaklah 2 penat dia buat ni lawa ni Okey. Dah bergerak. Jangan lama benar. Gerak. Ya. Bintang letak dekat dia punya lembaran tu. Letak kat situ. Jahatnya. Ni sendiri-sendiri ke? Sendiri-sendiri. Okey. Dah.
Cepat-cepat. Tulis laju-laju sikit. Tulis laju. Oh, dah punya loceng. Nak makan kan? Nak makan. Semua orang dah lapar dah ni. Okey. Semua orang perlukan makanan yang seimbang. Bintangnya dekat lembaran tu. Mana-mana yang letak 1, 2, 3 pun boleh letak kat sini. Tak ada siapa nak pergi tempat megah ni ha. Lekas. Ya. Ya? Kenapa dia tak? Dia kena tambah zat besi dan karbohidrat. Maksudnya ni pun kena macam ya. Dan zat besi. Okey, thank you Atikah, betulkan lagi sekali. Sudah. Okey. Alright. Cepat, Halik, laju sikit Halik. Lekas dah punya loceng dah ni. Sekarang nasi lemak habis. 2 bintang. 2. Okey, ada yang dah selesai? Lembarannya dah penuh? Ada yang dah selesai? Belum. Cepat sikit lagi. Cikgu nampak macam masih lagi kosong 1, 2 tu ya? Nat cepat Nat. Besi. Cadangan nutrien karbohidrat dan zat besi. Ya, zat besi kena ada. Tambahan lain, karbohidrat. Akhirnya ada juga dekat tempat megatnya. Tengok pasport you. Baru 3. Baru 3. Dari sendiri tak payah. Okey. Alright, nanti dah. Boleh duduk tempat masing-masing. Nanti cikgu akan lekatkan dekat dalam you punya kelas, you tolong salin dekat dalam kelas. Boleh? Nanti kalau lambat sangat, keluar rehat pun lambat. Nanti makanan pun tak seimbang. Makannya bagi. Okey, baik, duduk tempat masing-masing. 5, 4, 3, 2, 1. Good job everyone. Okey. Baik, tadi kita minta tolong siapa ni kumpulan Amro. Mai Amro, tunjukkan bento box. Bento box anda, apakah lembaran kerja? Lembaran kerja mana isu dia? Kajian kes dia tadi. Bawa Amar, AJK penguatkuasa. Mai. Okey, jadi dekat sini, apakah isu dia? Apa masalah yang dihadapi oleh wanita hamil tadi? Bacakan Amar. Tunjuk kat depan. Depan sikit. Depan kamera. Okey. Bengkak kaki, tekanan darah tinggi. Okey, jadi sepatutnya dia kena ambil nutrien apa yang sangat perlu untuk badan dia. Vitamin C. Selain daripada vitamin C, apa lagi contoh nutrien cadangan lain? Itu bacalah tu yang dia tulis tu. Cadangan lain. Kalsium dan fosforus. Ya, kalsium dan fosforus. Inilah gambar ayat terbentuk bento. Ini gambar apa bang? Brokoli nutrien zat. Brokoli bentuk brokoli nutrien asid folik. Lain? Apa lagi? Ni warna coklat-coklat ni apa dia? Daging wagyu. Amboi. Daging wagyu. Okey, lagi? Keju adalah nutrien kalsium. Oren. Cikgu nampak buah oren tadi. Buah oren? Vitamin C. Lagi yang belakang ni tu warna merah? Apple. 2 je vitamin C. Cukup ke? Cukup. Itu apa? Anggur. Okey, good job. Tepukan untuk kumpulan nama. Okey, alright. Jadi, dekat sini jom kita buat quiz sikit ya. You nampak ada, cikgu dah bagi satu kertas. Mana ni kertas ni? Ni, bentuk ni. Okey, cikgu nak wakil kumpulan. Dia akan datang kat depan, cikgu akan scan jawapan dia. Tapi sebelum tu, dalam tempoh masa setiap soalan tu diberikan masa 20 saat. Setiap 20 saat, cikgu nak you bincang dalam kumpulan apakah jawapan yang paling tepat.
You boleh nampak arrow dia A, B, C, D. So you akan gerakkanlah dia mana satu. Kalau jawapan dia A, you kena tegakkan macam ni. Bergantung kepada kedudukan jawapan tersebut. Okay? Alright. Ketua kumpulan ataupun wakil kumpulan tadi, bincang dulu. Lepas tu akan datang ke depan. Alright. Kemudian kita lihat. Jom. Kita mula. Assalamualaikum. Okay. Kita ke depan Meh sini. Bincangkan dulu. Apakah fungsi karbohidrat, lemak dan serat kepada wanita hamil? Dah. Depan. Main lekat. Scan response. Sekejap. Sabar. Satu. Tak nampak cikgu, mana tak nampak? Tu. Habis, baru satu. Main. C. Main kakak. Ke depan lah, macam mana cikgu nak scan? Ke depan. Semua tak nak bangun. Cikgu kata sebab aktif kan? Cepat lekat. Ada sekali je. C. Lagi. Main ke depan, nanti kadang dia jadi unconnected. Main. Okay. Submit. Okay, soalan 2. Betul jawapan dia membekalkan tenaga. Next question. Nutrien yang penting untuk perkembangan otot dan sel-sel baru fetus ialah sel-sel. Ingat sel-sel. Okay, main sini cepat. Wakil. Okay. Okay. Lagi cepat kakak. Lekat. Okay, 2. Sel-sel. Okay. Kalis. Oh, tengah bincang lagi. 2 pasangan je. Cepat Amro. Duduklah tengah-tengah ni. Jauh benar nak berjalannya pun. Okay. Soalan tadi. Tak boleh ni. Tak boleh nak back balik. Lekas, satu lagi. Cepat. Nak rehat ke tak? Okay, alright. Okay, jawapan dia protein. Okay, next. Cepat cikgu bagi masa 20 saat ni. Tengok depan. Amru terus lari kat depan membantu dalam Daga, boleh tak cikgu nak scan? Boleh tak cikgu nak scan? Afiq dah ke depan dah ni. Okay, right. Semua dah cakap sih habis lah. Okay, satu. Okay, kakak dekat. Cepat. Atira pula. Atikah ke Atira? Okay, Atikah sini. Dekat mana tu lagi? Okay. Nampak pula Amru dekat dalam tu. Okay, pembentukan tulang dan gigi fetus. Okay, satu lagi. Ada lagi 2 soalan. Baca betul-betul. Apakah fungsi ferrum kepada wanita hamil? Ferrum tadi dalam bentuk zat besi. Sabar. Afi dah ke depan dah ni. Dah, boleh tak cikgu nak scan? Yang belakang tu kejap. Dia tengah mencari jawapan. Dah dah? Okey dah. Cikgu teruskan Okey, dah. Sudah. Okey, jom kita lihat. Membantu hemoglobin. Okey, last soalan terakhir. Asid folik. Kakak okey ke tu? Okey ke? Okey. Asid folik membantu perkembangan. Afiq dah ke depan. Bincang tak tadi dengan Irfan? Bincang. Anas, boleh tak cikgu teruskan? Okey, Anas dah ready tu, maksudnya cikgu dah boleh scan lah. 1, 2. Okey, Nisa pula. Oi, ke depan betul Nisa. Okey, satu lagi. Anas. Okey, Anas paling gantengnya ni. Anas. Tak lepas tadi, Nas. Kamu tutup dekat bahagian yang warna hitam tu. Okey, alright. Jom kita lihat. Siapa buat sistem pernafasan tu? Jawapan dia sistem saraf fetus. Jom kita lihat. Siapa yang betul semua?
Okey, grup 1 5/5. Grup 2, grup 3 5/5. Grup 4 salah 1. Grup 5 salah 1. Grup 2 salah 2. Siapa? Tak apa. Okey, tak apa, cuba. Terima kasih semua, tahniah. Okey, baik, cikgu nak tanya sikit. Kalau singgit. Duduk, tak habis lagi. Duduk sekejap. Tadi masuk lambat, kita habis dah lambat. Sikit lagi. Kalau ibu hamil perlukan makanan yang seimbang dan mencukupi untuk perkembangan fetus. Tapi dia rasa tak lapar. Ibu mengandung tu tak lapar. Tapi dia perlukan makanan yang seimbang. Boleh tak macam tu? Boleh tak? Ibu hamil tu, dia perlukan makanan seimbang. Tapi dia tak lapar lagi. Dia tak lapar pun. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Fetus tak dapat nutrien. Fetus bayi tak dapat nutrien yang mencukupi. Bagus. Okey, katalah kita ni sebagai masyarakat yang majmuk. Betul tak masyarakat majmuk? Masyarakat yang berbilang? Apa langkah-langkah yang kita boleh buat untuk memastikan ibu hamil ni menjaga kesihatan dia? Bagi makanan. Sedekah. Sumbang makanan. Buat sup. Buat classroom. Apa masyarakat boleh buat untuk bantu? Langkah-langkah yang masyarakat boleh buat untuk bantu menjaga ataupun memastikan ibu hamil ni menjaga kesihatan diri. Kempen, betul. Kempen pendidikan kesihatan. Selain tu, kita boleh ceramah. Boleh, emosi, betul. Bagi sokongan emosi kepada ibu yang hamil tadi. Sebab kadang-kadang kalau bekerja, ibu hamil stres, penat, letih, lesu, betul tak? Jadi kita kena bagi kita sebagai masyarakat yang harmoni, kenalah bagi sokongan emosi kepada ibu yang hamil tadi. Betul tak? Dan satu lagi, peniaga tepi jalan perlulah menyediakan makanan yang seimbang. Barulah grab and go. Okey, bagus. Satu lagi cikgu nak tanya, boleh tak? Kenapa lagi? Ibu yang hamil ni tadi perlu titik beratkan penjagaan kesihatan diri dia dekat satu dunia ni. Maksudnya ibu hamil yang satu dunia ni kena jaga kesihatan diri dia. Kenapa? Ya? Yes, betul. Generasi masa depan, betul. Bagus Alik. Adik ni mesti membaca banyak kan? Betul. Setuju tak dia cakap tadi? Sebab ibu hamil tadi bakal melahirkan generasi masa depan yang baru, kalis, kuat, cepat berlari, cepat melompat. Kasih. Okey, boleh semua? Alright, sebelum kita bersurai, jom kita lihat siapa yang kena rumuskan hari ni ya. Siapa tengah-tengah tu? Mama. Is lah. Okay Is, kita belajar apa hari ni Is? Aduh. Bayi lagi? Kita belajar apa lagi? Keperluan nutrisi untuk fetus. Selain tu apa lagi? Kita dah tahu tentang nutrien yang diperlukan untuk siapa? Bayi dan ibu hamil. Sebab ibu hamil dia makan makanan yang seimbang. Yang dapat juga adalah bayi. Okey, ada soalan? Ada soalan? Jadi nanti pergi kantin makan makanan yang seimbang. Boleh tak? Tak makan. Kena makan juga. Okey, kita jumpa lagi esok. Terima kasih Bangun Zami. Sebelum itu, tolong lipat gambar fetus tadi masuk dalam kotak. Dan kotak letak kat depan. Yang itu tadi kumpulkan bagi kat depan. Semua benta masuk dekat dalam kotak. Letak dekat depan. Sampah-sampah atas meja, tolong kutip dan masuk dalam kotak. Yang mana? Yang itu letak kat depan. Cabut. Organ-organ tadi cabut masuk dalam kotak. Lipat pula. Jangan lipat, tak muat. Tak apa. You cabut je yang ini. Cikgu nak organnya, letak kat depan.
cabut dia punya semua nutrisi dan juga organ-organ. Nanti tak muat. Gulung je. Cabut balik semua. Susun balik, letak dekat depan. Ya. Yang itu tampalkan. Yang learning passport tadi, nanti tolong tampal dalam buku latihan. Ni learning passport. Hello. Semua. Learning passport nanti letak dekat dalam buku latihan. Sebelum you hantar lembaran tadi, mana lembaran? Ni lembaran ni. Dekat bawah tu ada refleksikan diri. Cikgu nak you tuliskan apa perasaan you hari ni. Banyak bergerak ke, saya faham pasal nutrisi ke. Wakil kumpulan tolong tulis dekat bawah. Tuliskan wakil kumpulan. Sebelum you hantar dekat depan, tulis dulu. Saya rasa penat ke, saya rasa makanan ni sangat diperlukan, nutrisi perlu, lapar. Esok nak jumpa lagi ke? Seronok sangat, tulis. Saya confused ke? Letak ke depan. Mana lembaran tadi? Letak ke depan. Tak sabar nak rehat sebab tak sabar nak makan. Cikgu pun sama. Tak sabar nak makan, semua tak sabar nak makan. Tolong bagi kat Zami ya. Benda simple je. Okay dah, baru 2 kumpulan. Lagi mana yang lain? Ringkas je. Dah, letak depan. Letak depan. Cepat-cepat halik. Lekas halik. Letak depan. Ya, letak sekali. Susun. Letak kat sini. Jangan bagi. Memang kakak. Tutup. Oi! Jatuh apa tu? Marah ke? Rehat sekejap. Tak apa. Apa dia? Makan dalam kelas? Tak boleh makan dalam kelas. Tak boleh. Ya. Okay. Alright. Terima kasih Zami. Sama-sama. Bye. Jumpa lagi esok. See you tomorrow. Bye. Sama-sama. Terima kasih juga. Bye camera. Yep. Terima kasih Zami. Ya, salam. Ya, sama-sama. Thank you Zami. Sekejap ya nak matikan. Baik, terima kasih semua.